Tapak studio saya ni malam tadi hujan lebat. Macam biasalah, bila lepas hujan lebat, tengok tu, berlopak-lopak air kawasan saya ni. Dan kalau kita tengok kawasan lubang resapan mini yang saya buat sebelum ni, tak ada air bertakung dah. Kalau tak, sama macam yang tadi tu, bertakung semuanya. Jadi ini bermaksud walaupun saya punya tanah ni sebenarnya tidaklah optimum untuk kita buat lubang resapan sebab dia jenis tanah liat, kadar resapan tu lambat. Kalau kita recall balik, tengok saya gali lubang, lepas tu saya letak wheat mat, dasar saya letak batu kerikil, tengah letak crate, last kali tutup balik dengan batu supaya saya nak tambah luas permukaan yang kena air. Dah lah saya punya kawasan ni kawasan rendah, tanah pula jenis tanah liat. Dia punya bila musim hujan macam ni, water table tu tinggi. Orang kata tak ada effect, no point. Still ada point. Apatah lagi dekat kawasan tinggi yang kita nak buat lubang resapan lagi berkesan. Kalau korang tak tahu apa yang saya tengah cakap ni, mungkin korang tak tengok lagi video tentang idea untuk mengatasi banjir menggunakan kaedah lubang resapan mini. Tengok video tu. Oleh tu je. Jadi saya punya projek.